merupakan satu nadi utama dalam pembangunan negara. Kaedah pengajaran konvensional telah lama menjadi asas proses pendidikan di negara kita. Namun, pendekatan ini dilihat tidak mencukupi dalam menghadapi cabaran pendidikan moden serta memenuhi keperluan revolusi perindustrian keempat IR 4.0. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seiring dengan era digital masa kini, pendidikan negara kita telah melalui proses transformasi dari semasa ke semasa. Atas kesedaran inilah, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Dasar Pendidikan Digital DPD bermula pada tahun 2024 sehingga tahun 2030. Ia merupakan satu usaha kerajaan dalam memberikan sentuhan baharu dalam kerangka pendidikan moden, seterusnya menjadi tunjang utama dalam memastikan negara kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di arena antarabangsa. Penggunaan bahan digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang ditekankan melalui teras kedua Dasar Pendidikan Digital, iaitu pendidik kompeten digital. Bila kita menggunakan pelbagai kaedah pengajaran seperti menggunakan bahan digital, murid lebih diberi peluang untuk mencuba dan proses interaksi antara guru dan murid akan menjadi lebih bersemangat dan lebih mudah. Selain murid arus perdana, proses pengajaran menggunakan bahan digital turut melibatkan murid aliran Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Melalui kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah, proses ini semakin menjadi budaya positif. Murid PPKI jarang diberikan peluang untuk mencuba bahan-bahan digital seperti komputer. Tetapi sekarang dengan wujudnya subjek teknologi maklumat dan komunikasi, murid-murid lebih gembira, lebih seronok, malah kawalan murid itu lebih baik. Kewujudan pelantar delima sebagai ibu segala bahan pendidikan digital merupakan salah satu bukti kesungguhan kerajaan dalam melahirkan murid fasih digital. Digital Educational Learning Initiative Malaysia merupakan sebuah pelantar digital kendalian KPM yang diperkenalkan pada tahun 2019 dan dijenamakan secara rasmi sebagai Delima pada tahun 2020. Pelantar digital ini menyajikan pelbagai bahan serta aplikasi pembelajaran digital seperti Canva, Kahoot, Quizizz dan banyak lagi. Turut disediakan adalah aplikasi berkaitan kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT, Bing, Gemini dan sebagainya. Dalam memenuhi teras pertama Dasar Pendidikan Digital, KPM telah menganjurkan beberapa pertandingan seperti Digital Storytelling Animation dan Minecraft Education Challenge. Melalui pertandingan seperti ini, murid diberikan peluang untuk merealisasikan idea mereka. Saya memang suka melukis sejak kecil. Bila ada peluang untuk menyertai pertandingan, memang saya akan masuk. Memang minat sangat dengan animasi ni. Pantang ada masa lapang, pasti dia akan isi dengan melukis dan buat animasi ni. Kita sebagai mak ayah dah hendak minat. Kena bantu dan sokong mana yang patut. Mula-mula dia tidaklah berminat langsung. Tapi setelah dicabar dan diberi bimbingan oleh gurunya, minat tu datang sendiri. Saya sebagai ibu bapa memberi dorongan dan galakkan sepenuhnya kepada minat dia. Mula-mula takut, tapi lepas diberi peluang, saya cuba berusaha untuk menyiapkan kerja. Kalau menang tu adalah adat, yang penting saya dan kawan-kawan cuba yang terbaik untuk menyiapkan kerja. Bahan digital bukan lagi satu kehendak, tetapi keperluan dalam bidang pendidikan. Dengan teknologi di hujung jari, kita mampu melahirkan generasi yang lebih berdaya saing dan mampu menghadapi segala cabaran global serta memenuhi hasrat pucuk pimpinan negara dalam merealisasikan negara Malaysia Madani. Akhir kalam, bahan digital memperkasakan pendidikan, membina masa depan negara.